Ramai orang risau dan tanya, berapa lamakah larvae yang boleh hidup di dalam takungan air? Hai, saya Dr. Nyamuk atau lebih dikenali sebagai Dr. Moss. Kalau nyamuk itu adalah nyamuk Aedes, dia boleh hidup sekitar 5 hingga 7 hari. Tetapi sekiranya spesies itu adalah Culex, dia mungkin boleh hidup sehingga 10 hingga 12 hari sebelum menjadi dewasa. Sekiranya spesies itu ada Anopheles, dia akan lebih lama, 15 hingga 17 hari. Dan kalau Mansonia, 20 lebih hari. So, kesimpulannya, berapa lama larvae itu hidup di dalam air sebelum menjadi dewasa adalah bergantung kepada spesies nyamuk. Maka adalah sangat penting kita pantau takungan air di dalam rumah kita, kerana kebanyakan nyamuk yang akan bertelur di takungan ini adalah Aedes atau Culex. Maka Aedes ni 7 hari seperti yang saya ceritakan. Maka kamu kena pantau setiap 5 hingga 7 hari takungan air ini dan buangkan supaya larvae-larvae ini tidak berpeluang untuk menjadi dewasa dan menggigit kamu. Sekiranya maklumat ini berguna, maka sila komen, like and share video ini.